Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan mengikuti satu operasi khas yang akan dijalankan oleh pihak polis selepas menerima maklumat mengenai seorang lelaki dipercayai terlibat dalam aktiviti keldai akaun. Kegiatan ini semakin membimbangkan kerana ramai individu yang sanggup membenarkan akaun bank mereka digunakan sebagai saluran permintaan wang demi mendapatkan keuntungan mudah. Pasukan kami akan bersama pihak polis sepanjang operasi ini. Assalamualaikum, Cik. Salam. Saya polis. Anda Cik Amir ke? Ya, saya. Anda disyaki terlibat dengan keldai akaun. Jadi kami dari pihak polis ingin anda membantu siasatan dengan lanjut. Boleh? Baik, Cik. Okey. Baik, Cik. Semasa pemeriksaan dilakukan, pihak polis menemui beberapa dokumen dan perbualan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan siasatan. Tuan, saya menjumpai beberapa transaksi yang mencurigakan, Tuan. Saya rasa ini boleh jadikan sebagai kita punya bukti kegiatan jenayah dia, Tuan. Okey. Ni boleh jadikan bahan bukti kita untuk ni dah dijadikan siasatan. Boleh? Baik, Tuan. Okey. Ini nombor telefon anda ke? Ya, saya. Anda kenal ini individu ni? Ya. Berapa lama tak benar dia? Dalam berapa bulan? Ada tak terima apa-apa bayaran daripada dia? Ada, Cik. Hasil daripada siasatan mendapati suspek menerima bayaran bagi setiap transaksi yang dilakukan melalui akaunnya. Walaupun tidak melakukan penipuan secara langsung, suspek dipercayai membantu memudahkan pergerakan wang yang terlibat dalam aktiviti jenayah. Okey, apakah yang membuatkan awak menghubungi pihak berkuasa? Saya mula curiga sebab tiba-tiba dia banyak duit. Adakah dia bekerja? Setahu saya tidak. Itulah yang buatkan saya lebih curiga. Puan tahu tak mengenai perkara ni? Tak. Puan bila start menyedari perubahan ni? Baru-baru lagi sebab dia beli-beli barang yang jenama, bagi duit pada saya dengan family. Satu, saya ingat dia dah dapat kerja yang bagus. Okey, faham. So sekarang bila dah berlaku macam ni, apa perasaan puan sekarang? Saya berasa sangat kecewa lah sebagai ibu. Saya harap dia tidak mengulangi kesilapan ini lagi lah. Belajar daripada kesilapan. Okey tuan, boleh tak sebenarnya khususnya orang luar mungkin tak tahu lagi apakah sebenarnya keldai akaun? Okey, keldai akaun ni ialah individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan untuk menerima atau memindahkan wang hasil daripada aktiviti jenayah. Okey, ramai yang menganggap mereka tidak melakukan kesalahan. Itu adalah satu tanggapan yang salah. Walaupun tidak terlibat secara langsung, tetapi ia akan tetap boleh disiasat dan didakwa lah. Apa yang ingin anda katakan? Saya menyesal. Saya hanya fikir pasal duit je. Okey, dengan selepas apa yang dah terjadi, awak memang tidak fikir tentang risikonya sebelum ni? Saya hanya nampak duit. Saya tak fikir punca ataupun apa akan jadi pada saya. Okey, jikalah diberi peluang kedua, Saya menyesal kalau jika saya tahu ini adalah salah, saya takkan buat dan saya sangat menyesal. kisah ini membuktikan bahawa wang mudah sering datang dengan risiko yang besar. Jangan sesekali menjual, menyewa atau membenarkan akaun bank anda digunakan oleh orang lain. Integriti bukan hanya tentang mematuhi undang-undang, integriti ialah membuat pilihan yang betul walaupun ketika berhadapan dengan kesusahan dan godaan. Laporan itu tadi sekaligus mengakhiri segmen 999 kita pada hari ini. Saya Nur Aida mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Sekian, salam hormat dan jumpa lagi. Jangan jadi keldai akaun. Tolak wang mudah. Lindungi akaun bank anda. Integriti bermula dengan pilihan anda. Wang mudah, padah menanti anda.